Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazliana binti Muhammad Syaidi daripada RC Kota Baru dan nombor matrik adalah KB 2309250032. Pada video kali ini, saya akan berkongsi tentang refleksi pengetahuan pedagogi. Tajuk yang saya akan bincangkan pada hari ini berkenaan dengan isu kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru. Terdapat dua persoalan yang diketengahkan dalam video kali ini. Yang pertama, berkenaan dengan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan penguasaan pedagogi. Dan yang kedua adalah contoh situasi di mana kekurangan pengetahuan pedagogi mempengaruhi kepada pembelajaran pelajar. Saya pamerkan terdapat dua contoh keadaan kelas, iaitu kelas teratur dan kelas tidak teratur. Yang mana seperti mana yang kita lihat, guru yang menguasai kemahiran pedagogi yang baik dapat mengurus dan menyusun atur kelas dengan baik dan dapat menarik minat pelajar terhadap proses pembelajaran. Sebaliknya, bagi kelas yang tidak teratur memperlihatkan ketidakcekapan guru dalam menggunakan kemahiran pedagogi dengan baik, sehingga mewujudkan suasana kelas yang kurang berkesan. Apa itu pedagogi? Menurut Paulo Freire yang menyatakan bahawa pedagogi merupakan proses pembebasan pendidikan yang menggalakkan pelajar berfikir secara kritikal dan bukan sekadar menerima maklumat. Pengetahuan pedagogi juga merangkumi kepada pengurusan bilik darjah, kawalan kelas, interaksi guru dan pelajar serta strategi yang berkesan untuk menggalakkan pelajar belajar. Pedagogi juga merupakan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang membangunkan bidang kognitif pelajar, efektif serta psikomotor pelajar. Mari kita lihat apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan penguasaan pedagogi. Langkah yang pertama ialah melaksanakan latihan dan khusus pembangunan profesion guru. Tujuan latihan ini dilaksanakan adalah untuk memperkasakan penguasaan pedagogi dalam kalangan guru. Kesannya, kita dapat membantu guru untuk menyelaraskan kandungan pembelajaran selaras dengan perubahan kurikulum pendidikan pada masa kini. Latihan dan kursus yang diberikan, kita dapat meningkatkan kesediaan guru dalam mengaplikasikan kaedah pengajaran baru yang bersesuaian dengan ciri dan keperluan pelajar yang pelbagai. Oleh itu, pihak kerajaan juga perlu melaksanakan latihan mengendalikan teknologi dalam pengajaran. Berikut merupakan contoh latihan dan khusus untuk meningkatkan profesional guru. Yang pertama iaitu Pelan Pembangunan Profesional Keguruan PIPPK, Pembangunan Profesion Berterusan, Komuniti Pembelajaran Profesional, Transformasi Institusi Pendidikan Guru dan latihan dalam talian dan khusus micro and credential. Langkah yang kedua iaitu mengintegrasikan pendekatan teknologi dalam pengajaran. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang seiring dengan perkembangan global. Sebagai contoh, guru boleh mengaplikasikan video pengajaran, aplikasi interaktif, sistem pengurusan pembelajaran LMS dan platform digital seperti WhatsApp, Google Classroom, Teams, Zoom dan sebagainya. Dengan pendekatan teknologi yang digunakan, kita dapat menyokong pendekatan pedagogi yang kreatif dan inovatif serta mesra pelajar. Terdapat inisiatif yang boleh dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama iaitu kursus pemerkasahan teknologi, yang kedua kursus Apple Teacher, yang ketiga sijil profesional digital dan geran penerbitan kandungan digital. Dengan inisiatif ini, kita dapat meningkatkan kemahiran guru dalam pengendalian teknologi. Langkah yang seterusnya, guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang kreatif. Penggunaan bahan bantu mengajar yang kreatif perlulah bersesuaian dengan kebolehan dan minat pelajar yang pelbagai. Dengan ini, kita dapat merangsang minda pelajar di samping mempertingkatkan mutu pengajaran. Penggunaan bahan bantu mengajar pada era globalisasi ini merupakan asas kepada guru dalam memperkasakan penguasaan pedagogi dalam pengajaran mereka. Sebagai contoh,
guru boleh menggunakan video pendidikan yang terdapat di aplikasi YouTube, penggunaan LCD, kad imbasan, bingo, permainan, aktiviti permainan dan sebagainya. Dengan ini, kita dapat meningkatkan pemahaman mendalam terhadap topik yang dibincangkan dan pelajar dapat fokus dalam pengajaran. Langkah yang terakhir iaitu memberi pelajar autonomi dan kebebasan. Sebagai guru, kita perlu memberi pelajar autonomi dan kebebasan dalam memilih minat dan juga keperluan pembelajaran mereka. Seperti mana yang kita tahu, dalam pendidikan abad ke-21 sangat menitik beratkan kepada pembelajaran kendiri dan juga belajar melalui pengalaman. Jadi, langkah ini sangat berkesan kepada guru yang ingin meningkatkan pengetahuan pedagogi mereka. Saya pamerkan 3 aktiviti yang memberi autonomi dan kebebasan kepada pelajar. Yang pertama iaitu pembelajaran berasaskan projek. Dalam bahasa Melayu, kita boleh galakkan pelajar untuk membuat analisis berkaitan dengan isu penggunaan bahasa rojak yang digunakan dalam media sosial dan menggalakkan pelajar untuk mencadangkan bagaimana langkah-langkah untuk mengatasinya. Guru juga boleh melakukan projek kreatif iaitu pelajar menghasilkan video pendek yang bertemakan anti-bully ataupun mencipta infografik yang berkenaan dengan kesalahan tata bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari. Aktiviti yang ketiga, guru juga boleh melaksanakan projek kolaboratif di mana kita dapat galakkan pelajar untuk saling menyumbang idea dan berkongsi pendapat. Misalnya, melaksanakan aktiviti pementasan drama pendek yang bertemakan komsas yang dipelajari dalam pembelajaran. Seterusnya, marilah kita lihat apakah contoh-contoh situasi di mana kekurangan pengetahuan pedagogi mempengaruhi kepada pembelajaran pelajar. Situasi yang pertama iaitu kelemahan dalam pengetahuan pedagogi isi kandungan. Gambar di atas memperlihatkan seorang guru yang sukar untuk memilih pendekatan pedagogi yang efektif dan bersesuaian. Ini kerana mereka tidak memahami isi kandungan pengajaran yang ditetapkan dalam DSKP. Kesannya akan menyebabkan isi penyampaian pengajaran tersebut menjadi lemah dan tidak terarah. Oleh itu, guru yang kekurangan pengetahuan pedagogi akan menyebabkan pelajar tidak memahami isi kandungan yang disampaikan dan sukar untuk memahami konsep yang diajar. Situasi yang kedua iaitu kekurangan pengurusan kelas yang efektif. Jika anda lihat gambar yang dipamerkan, jelaslah kita melihat bahawa seorang guru yang gagal mengawal disiplin dalam kelas dan menyebabkan pelajar bercakap sendiri, berjalan-jalan dan tidak menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap proses pengajaran. Impaknya akan mewujudkan suasana pembelajaran yang kurang kondusif. Ia juga akan menyebabkan gangguan kepada pelajar yang ingin belajar dan akhirnya akan mewujudkan masalah disiplin yang tidak dapat dikendalikan. Saya yakin jika masalah ini tidak diatasi dengan segera, maka prestasi akademik pelajar akan semakin merosot. Situasi yang ketiga iaitu penilaian yang tidak komprehensif, di mana analisis menunjukkan bahawa rata-rata guru hanya menggunakan kaedah bertulis ataupun peperiksaan akhir sebagai salah satu cara untuk menilai pencapaian pelajar. Mereka tidak menggunakan kaedah formatif seperti kuis, soal jawab, aktiviti berkumpulan, portfolio dan sebagainya untuk pemantauan perkembangan pelajar secara berterusan. Ini mungkin disebabkan oleh guru-guru pada masa kini dibebani dengan kerja yang terlampau banyak sehingga mereka tidak sempat untuk melaksanakan penilaian formatif. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menilai tahap pemahaman pelajar secara menyeluruh. Pengajaran akan menjadi kurang berkesan dan membosankan kerana guru tidak dapat memahami ataupun menganalisis keperluan pelajar. Yang terakhir iaitu penggunaan kaedah pengajaran yang tidak sesuai. Seperti mana gambar yang dipamerkan memperlihatkan seorang guru yang hanya menggunakan kaedah chalk and talk dalam pengajaran mereka dan tidak melibatkan pelajar dengan aktiviti interaktif. Dengan ini, kita dapat lihat bahawa guru tersebut tidak mengaplikasikan saranan kerajaan iaitu
dalam pengajaran abad ke-21 di mana kita libatkan pelajar dalam aktiviti kendiri. Pembelajaran tersebut akan menyebabkan pelajar mudah bosan dan hilang minat untuk belajar. Pada akhir pengajaran, guru tidak dapat membuat penilaian dan mengembangkan kemahiran komunikasi dan kognitif pelajar. Sudah terang lagi bersuluh bahawa guru yang berdedikasi akan sentiasa meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran pedagogi mereka melalui latihan profesional dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Malahan, guru juga bukan sahaja perlu menguasai kandungan subjek mereka, malahan mereka juga perlu memahami bagaimana ilmu tersebut disampaikan dengan menarik supaya dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mendalam pelajar. Oleh itu, tanpa pengetahuan yang kukuh, proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu dan menyebabkan pelajar kurang berminat untuk belajar dan kurang memahami isi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Saya akhiri video kali ini dengan 4 rakaat pantun, iaitu menyulam kain di waktu pagi, jahitan kemas tiada tercari. Strategi mengajar perlu digali, bukan sekadar baca dan tarik. Oleh itu, seorang guru yang baik bukan sahaja mengajar, tetapi mereka perlu belajar. Sekian, terima kasih.